Hai murid-murid, bertemu lagi kita dalam teknik menulis ulasan. Pada hari ini, cikgu akan berikan latihan menguji minda untuk murid-murid supaya murid-murid dapat menjawab dengan betul. Uji minda anda sekarang. Baik, kita tengok apakah tajuk. Okay. Sebelum murid-murid menulis ulasan, pada pembelajaran yang lepas, murid-murid dah dapat mengetahui teknik yang pertama, murid-murid perlu menulis pendahuluan. Yang kedua, murid-murid perlu masukkan isi yang tersurat, bermaksud isi yang terdapat dalam grafik yang disediakan. Yang ketiga, murid-murid perlu masukkan isi yang tersirat yang merangkumi kesan ataupun impak daripada isi yang tersurat. Okay, yang keempat, murid-murid perlu menulis kesimpulan bagi ulasan tersebut. Okay, berdasarkan maklumat yang terdapat dalam rajah berikut, rajah yang ditunjukkan di bawah, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Ulasan ini boleh ditulis dalam bentuk perenggan. Okay, apakah tajuk ulasan kita pada hari ini? Iaitu kepentingan industri pertanian. Apakah isi tersuratnya? Yang pertama, menampung kehidupan rakyat. Yang kedua, mendatangkan keuntungan yang lumayan. Yang ketiga, agro pelancongan dapat dimajukan. Jadi, berdasarkan ilustrasi ini, cikgu uji minda murid-murid untuk membuat ulasan yang lengkap. Okay, ini isi tersurat dan isi yang tersirat. Murid-murid boleh mulakan latihan dalam bentuk perenggan. Okey, murid-murid dah siapkan latihan. Murid-murid boleh menghantar latihan yang telah lengkap kepada guru masing-masing untuk mendapatkan markah ataupun untuk membetulkan kesilapan jika ada. Cikgu berharap moga murid-murid dapat menulis ulasan dengan lengkap dan moga berjaya dalam peperiksaan. Ulasan yang telah diajar oleh guru dalam video pembelajaran ini, murid-murid boleh gunakan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.